memohon sifat pengatur yang sehalus solusi kemana, memohon amal yang sebenar-benar faedah yang amin ya rabbal alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin mengucapkan syabas dan tahmid kepada KRP oleh Islam yang telah wujud berabad-abad lama. Sejarah telah catatkan kepada kita bahawa sebenarnya kepemimpinan oleh Islam ini dan kawasan Segama ini telah lama dikenali dan diketahui oleh semua masyarakat. Bagaimana hebatnya masyarakat Cina yang sekian lama telah wujud. Hari ini tarik lama. Kita adakan tempat ini di Kampung Segama Batu Lapan. Tarik hari ini dipilih 8 hari bulan 8 tahun 2009. 3 kali 8 9. Kalau dia kata masyarakat Cina kaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Segama akan terus kaya selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya bukan Jack, saya bukan Kamal. Keluarga dia ada di dalam balai raya dan istri dia duduk bersebelahan dengan saya. Dia kata, YB coba tengok dia kata Segama dia kata masyarakat yang tidak pernah mengkritik ataupun apa ini marah kepada kerajaan. Tetapi dia kata sebagai suami saya berasal dari kawasan Segama. Suaminya pun tak pernah bercakap dengan saya, saudara Kamil. Dia tak pernah bercakap dengan YB coba tengok Segama. Tidak. Isteri dia yang berhormat Haji Nancy Haji Syukri, ahli parlimen Batang Sado. Suami dia orang terpelapar. Dia komplain kepada saya. Tengok Segama YB. Tengok jalan Petitung dia. Sudah beberapa puluh tahun. Tengok bekalan air. Tengok jalan raya di kawasan Bawah Bandar ini, yang ada di kawasan Segama, yang tak pernah di macam diambil berat. Hanya waktu pilihan raya baru diambil berat. Kesian orang Segama. Terawal belum bergelar yang hormat. Saya berlumus-lumus dan berusaha untuk membuka tabika kemas di kampung Batu Lapan. Tapi saya kecewa dan marah. Saya kecewa dan sangat kecewa untuk maklumat penduduk kampung. Saya tidak terfikir bahawa itu adalah tujuan politik. Tapi saya tahu itu adalah tujuan untuk memberi pendidikan kepada masyarakat yang ada di kampung Batu Lapan. Dia punya tapak cadangan dekat yang ada pokok-pokok kelapa sawit untuk maklumat para itu. Tapi kerjasama yang diberikan kepada saya ketika ini oleh pihak-pihak tertentu, mungkin dia beranggapan bahawa saya ada tujuan dan motif politik. Itu terpulang kepada persepsi masing-masing. Tapi sebenarnya saya ingin membawa pembangunan dan kemudahan itu untuk dinikmati bersama oleh penduduk kampung Batu Lapan dan kawasan Segama yang pula melaksanakan kemudahan pendidikan. Hanya di kampung Kokos sahaja kita ada pendidikan yang bukan untuk pembinaan. Mungkin dia beranggapan bahawa saya ada tujuan dan motif politik. Itu terpulang kepada persepsi masing-masing. Tapi sebenarnya saya ingin membawa pembangunan dan kemudahan itu untuk dinikmati bersama oleh penduduk kampung Batu Lapan dan kawasan Segama yang pula melaksanakan kemudahan pendidikan. Hanya di kampung Kokos sahaja kita ada pendidikan yang bukan untuk pembinaan, bangunan tabika kemas dan tabika sekolah RRT, ukuran rukun tetangga di Segama yang pertama kali diwujudkan untuk zon Segama ini. Kampung Batu Lapan Segama ini. Inilah KRT yang pertama seumpamanya untuk zon Segama ini. Bantu KRT ini, bantu diri anda supaya memudahkan. Saya akan bercakap dengan pegawai perpaduan dan pegawai kemas supaya membuka kelas tabika di kampung ini untuk kemudahan anak-anak kita yang bersekolah. Sebab saya sedih dalam beberapa bulan yang lepas bila saya melawat kawasan zon Segama, ramai anak-anak Segama yang 1000%. Mereka ini adalah pribumi sebenar yang ada di Parlimen Silat, tapi belum bersekolah walaupun umur mereka ada yang sudah 11 tahun. Tak tahu macam mana saya nak luahkan perasaan. Inilah saya berharap supaya pengurusi JKK, pengurusi KRT dan kampung-kampung lain juga boleh mewujudkan KRT yang sangat mudah. Buat ambil borang. Inilah kemudahan dia. Kalau kita wujudkan
KRT di kampung masing-masing. Di samping itu juga kalau ada rondaan rukun tetangga di waktu malam dan sebagainya. Orang yang menjadi ahli KRT, orang yang meronda setiap malam itu, mereka ada insurans. Mereka ada insurans. Kalau ada kemalangan ke palis-palis, ada perkara yang tidak baik, Anda boleh boleh klaim insurans daripada jabatan yang berkaitan. Maklumat ini ramai yang tidak tahu. Itu sebabnya saya berharap supaya tuan-tuan dan puan-puan pengurusi JKK, tak semestinya pengurusi JKK, untuk makluman kita semua, untuk menjadi pengurusi KRT, siapa-siapa pun boleh memohon. Yang penting dia ada ahli jabatan kuasa selama lebih kurang 15 hingga 20 orang. Lepas itu gerakan yang begitu, minta peruntukan dan bantuan daripada Jabatan Perpaduan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia, yaitu salah satu agensi di bawah Kerajaan Persekutuan. Dan saya ahli Dewan Rakyat, wakil rakyat bagi peringkat parlimen. Saya akan pastikan semua KRT dalam parlimen silam ini, tak kira di kawasan Tunku, Lahadatu dan Puna, mereka akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pegawai-pegawai Jabatan Perpaduan untuk kebaikan kita semua dan untuk kebaikan rakyat saya di parlimen silam ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sejarah agama memang menggamit agama ini kepada kita semua. Sebab di sini dia memang sudah terkenal satu bukti yang jelas terbukti bagaimana masyarakat Cocos yang dibawa daripada Cocos Island, daripada utara Australia, migran ataupun berpindah ke bumi segama dalam parlimen silam. Mereka dibawa ke sini untuk bekerja di ladang-ladang tembakau dalam kawasan zon segama ini, dalam parlimen silam untuk dimajukan. Segama ini sesungguhnya, jangan rasa rendah diri ya. Janji kepada YB anda, ahli parlimen, anda gah. Saya tahu ada mesyuarat parti bahagian baru-baru ini yang mengumumkan, yang meminta, yang mencadang kepada kerajaan di bawah Kementerian Dalam Negeri, mereka mencadang supaya penjara dibuat di Segama. Ini bahaya. Kawasan penjara pula disimpan di kawasan Segama ini. Kalau saya tidak setuju. Saya terus terang, sebab Segama bukan tempat menyimpan pesalah-pesalah dalam parlimen silam. Betul orang Segama? Bukan tempat menyimpan pesalah-pesalah. Bukan di tempat membina penjara dalam parlimen silam. Dia patut dimajukan dari segi bidang pertanian. Itu sebabnya saya selaku pengurusi Majlis Pembangunan Pertanian Parlimen yang diumumkan oleh Menteri Pertanian baru-baru ini, semua jabatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung ada menjadi ahli jabatan kuasa saya. Itu adalah terma rujukan yang dihantar oleh Kementerian Pertanian kepada saya, dan urus setia saya di parlimen silam ini ialah PAMA dan pertumbuhan pelajar dan tekun nasional. Mereka ini adalah sekiranya